KFC berkembang menjadi antara rangkaian restoran ayam goreng yang paling terkenal di dunia. Tetapi Colonel Sanders hanya benar-benar berjaya membina empayar KFC ketika usia dia sudah melebihi 60 tahun. Sebelum seluruh dunia kenal KFC, Harlan Sanders, macam nama Erling Haaland kan, pernah melakukan pelbagai pekerjaan. Dia pernah menjadi pemandu, pekerja ladang, anggota tentera dan mengusahakan stesen minyak. Dekat situlah dia mula memasak ayam goreng untuk pelanggan yang mula singgah dekatnya. Lama kelamaan, resipi ayam dia semakin mendapat sambutan dan beliau percaya ayam goreng tu mampu menjadi sebuah perniagaan yang lebih besar. Tapi hidup ni tak sentiasa menyebelahi kita. Apabila sebuah lebuh raya baru nak dibina, pelanggan tidak lagi melalui restorannya. Jualannya merosot dengan mendadak. Pada usia lebih 60 tahun, ramai orang memilih untuk bersara. Tetapi Colonel Sanders membuat keputusan yang berbeza. Beliau membawa resepi ayamnya dari satu restoran ke restoran yang lain. Dikatakan beliau menerima penolakan berkali-kali sebelum akhirnya ada pemilik restoran yang bersetuju untuk pakai resepi dia. Daripada satu deal itu, lahirlah sebuah jenama yang hari ini kita kenal di seluruh dunia, iaitu KFC. Ramai orang melihat umur ni sebagai penghalang, tapi Colonel Sanders melihat umur sebagai pengalaman. Itulah bezanya. Beliau tidak berjaya kerana memulakan perniagaan pada usia muda, tetapi dia berjaya kerana membawa bersama puluhan tahun pengalaman untuk memahami pelanggan, memperbaiki resepi dan belajar daripada kegagalan. Sebenarnya, masa tidak pernah menjadi musuh. Yang menjadi musuh ialah apabila seseorang itu berhenti mencuba. Selagi masih sanggup belajar, selagi masih sanggup baiki diri, selagi itulah peluang akan sentiasa wujud. Namun kadang-kadang kejayaan terbesar dalam hidup bukan datang daripada permulaan perjalanan, tapi datang selepas seseorang itu memilih untuk tidak menyerah kalah ketika orang lain sudah berhenti. Mungkin dengan sebab itulah jenama yang kekal berpuluh-puluh tahun ni tidak dibina dalam masa satu hari. Ia dibina melalui kesabaran, konsistensi dan keberanian untuk terus memberikan yang terbaik walaupun perjalanan terasa sangat panjang. Di daging online, setiap pelanggan bukan sekadar satu jualan. Ia adalah satu amanah. Sebab itu, setiap produk kami dipilih dengan teliti, dikendalikan dengan baik dan dihantar mengikut standard yang sentiasa diperbaiki, kerana kepercayaan pelanggan bukan sesuatu yang boleh dibeli.